So today is my final exam, first day, and I've been sitting here since 7:30. I studied for 20 minutes and then took a break for 30 minutes, and then I'm going to continue. So this is my progress, all my notes that I printed last night. So I'm going to continue with my readings, and I'll talk to you guys later. Bye. After? Okay, after exam Yang dibaca je tak keluar pun. itu yang keluar. Kita lupa yang kita ni accounting student. Hi. Hi. Ni tak yang baik. So I just got back from exam. Penat. Tahu tak? Kita orang sepanjang belajar dalam kelas tu tak pernah. Tak pernah. Pernah lah. Tapi soalan tu tak pernah sedalam itu. And tiba-tiba dalam exam, kenapa soalan macam tu yang keluar? Tak faham lah. Ya Allah. Like, tak, actually semalam I dah ada instinct yang soalan-soalan macam ni akan keluar. Tapi I ignore. Selalu macam tu tau. I kalau dekat exam ni, soalan yang malam tu I predict tak keluar, mesti esok tu keluar. Tak faham. So sekarang lesson learn, and I kena study benda yang I rasa tak keluar. Tapi so far satu paper dah habis. Yay! Hey everyone, so it's day 2 exam. Hari ni hari apa ya? Sekejap. Oh, hari ni hari Khamis, 3 Julai. So I have another paper, second paper, which is seminar. So far I think I tak prepare sangat untuk paper ni sebab I tak tahu kenapa. But wish me luck. And yep. Bye. 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 This is Tinggal kita je. yeah, Kita dah habis second paper. berapa rate? 7. Okay, tadi saya rate 7, sekarang saya rate 5. Dah terbalik dah. Hey everyone, so I just got back from my second paper of exam. I look happy sebab apa yang I baca semua masuk. And Alhamdulillah lah, I can jawab. Tapi I'm not sure betul ke tak. Tapi yang penting I baca benda tu and dia keluar. And tak ada benda pelik-pelik yang I tak familiar with yang dia keluar. Macam tu. So I'm so grateful for that. Alhamdulillah. Hi everyone, so this is my third paper untuk my final exam. Today, I tak ingat berapa hari bulan. 9 kot. Macam I rasa 9. Ya ke? 9 lah, betul lah 9 Julai. So this is my third paper, which is theory perakaunan. To be honest, I punya preparation tak tahulah. I rasa macam sikit je sebab I tak tengok langsung past question. Sebab I focus on my notes je. So I don't know how the paper will be. Okay ke tak. So I'll talk to you guys lepas I habis exam. Sebab sekarang dah pukul 2 lebih. Yes, 2 lebih. I dah lambat and nak kena gerak dah. So bye. See you later. Hi guys, kita orang dah habis paper yang ketiga. Bye. Dah habis third paper. Yay. One more to go. Tengoklah ni. So hari ni Daya dia, oi tak ada elektrik lah. Blok kita semua blok kami. Baru nak lepak. Tak apalah. Ada Zahra lepak dalam
dalam kegelapan Bateri ada 60. Sekarang tiba-tiba ada dekat JJJ sebab blok tak ada elektrik. So bila kat sini mestilah shopping. Tengah pilih satu je, tapi tak tahu lagi yang mana. So ni semua yang I pilih, tapi I tak tahu nak beli yang mana satu lagi. So I juga rasa JJJ sekarang macam makin mahal. Sebab the last time I came here, I rasa macam ada still lagi ada baju below RM10. Sekarang I rasa macam dah tak jumpa baju below RM10. So I dah pilih. So this one yang I nak. This tu I think I tak nak kot. Sebab yang ni macam tak kena dengan skin tone I. Yang ni macam I takut ketat. So yeah, jom kita cari Daya. Daya pergi mana kita tak tahu. Mana member ni dah hilang. Kita orang kalau masuk kedai memang gini lah. Tak jumpa. Hilang. Tak tahu pergi mana. Okay, apa projek? Member tengah pilih pinggan tak habis lagi weh. Weh, macam mana? Tengok ni. Weh. Tak tahu. Ya Allah. Beli tak apa. Tak boleh comel. Kedai nak tutup dah weh. Macam mana? Masalah perempuan. Ni nak beli ke tak boleh? So, Tadi sebelum berapa? RM15 je. Okay. Jadi, RM50.20. apa dia? Saya tak fokus. RM50.20 total damage untuk 3 barang. So, saya sebelum 30, selepas 26, 20 sen. Bukan kau cakap 50 ke tadi? 30 lah. Oh 50. Okay. Daya start dulu. Saya beli 3 barang juga. Sebab next week nak pindah. Oh, dah faham dah kenapa macam mak-mak kan suka pinggan. Nanti Kat kau addicted dengan periuk. Kat situ pun setengah jam ni. Okay, lanjutkan lah. The first one, Ni cantik. comel. Boleh letak RM3. jewelries. RM1 sangat comel. Berbalik. Dah letak banyak lah tadi tu macam aku nak buat apa ni. Next. Yang ni berapa ringgit? 3 juga. RM3. Cantik. Untuk letak nasi. Matching. Itulah. Okay, last. Sebenarnya ada baju macam ni. Banyak. Aku rasa baju dia semua sama je. Tapi tak tahu. Denim je semua. Tapi tak tahu kat mana. Tapi sangatlah style. Tapi cantik sebab dia ada tali-tali. yang sebelum ni pun ada sebenarnya. Oh ya ke? Sebiji. RM20. Ke yang ni yang kau punya? Okay, itu saja. Daripada Pia tak? Okay, next. First, aku beli baju. Ni macam scene shirt. Dia macam ada kedut-kedut. Cantik. Cantik kan? Dia punya Dia macam ada kedut. Oh. Cantik kan? Lepas tu, macam ni lah. Yang ni RM15. Okay lah. Sebab dia basic, so boleh pakai setiap hari. Okay. Yakin. So next, beli seluar. Yang ni, dia macam colour grey. Ni RM15. Macam ni lah. Lepas tu, white jeans. Cantik. Yang ni RM20. Dia mahal sikit lah. Tapi, kualiti dia macam okay. And tak ada kotor. Tu je lah. Yang ni yang paling mahal ni. Sebab dia jeans. Tapi dia cantik. So
Macam mesti kita cakap, tapi dia cantik. tapi dua ni beza tau dia punya colour. Satu putih, satu grey. Aku rasa macam aku dah ada tapi tak apa. Boleh je. Saja. Yay! Oh my goodness. Sedap. Nampak ke muka you? Yes, nampak? Okay. Yay. Tender diabetes. Short and sweet. Nanti you all try tau. Dalam MRT. Tak ada orang. Actually, I already take this LRT for Anda akan tiba LRT, di MRT. Sungai Jernih. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. Pernah gambar? You are now approaching. Okay, boys. Cantiknya you. You nampak glowing dalam ni. Okay, kita punya hijab stylist. Update. Comel. Comel. Sekarang ni dah pukul 1:30 pagi, bukan tengah hari. Mesti tengah shopping. Tak tahulah, tengok. I dah macam tak macam orang dah. Still going pretty. Going strong. Dah. Habis. Makan again. Oh, makan again. Aduh, hai. This is me right now. Sumpah dah macam orang gila. Hey guys, so hari ni hari Selasa, 15 Julai. So sekarang dah almost pukul 2. And I have my paper, last paper, pukul 3 dekat Diktar. This is my outfit for my last paper. Just simple one sebab panas gila dekat Dewan tu Penat tau. Last week, I pakai blazer. Ya Allah, super panas gila. So, I dah menyesal. So, hari ni I go for simple but cute. Yep. So, tu je lah. Kalau nak tanya perasaan I sekarang, I pun tak tahu sebab I rasa usaha I 10% je. 90% semua doa mama. So, insyaAllah boleh, yakin. Actually, I takut sebenarnya. So, I'll talk to you guys later. Bye. Oh, by the way, I tak vlog sangat untuk this last paper sebab I tak vlog sangat the preparation sebab I think macam I dah vlog sebelum ni. So, dia macam sama je. So, I tak vlog lah tu. Okay, tu je. I'll talk to you guys after exam, okay? Bye. Dah habis. Last paper ever. Woo! Lepas ni road to graduation. Yay! Bye. Bye. Jangan nangis Bye. Habis tiga dah. Bye. Oh my god, nanti balik mesti aku nangis. Hello. Hey everyone, so I just got back from my exam. I dah habis degree. Yay! It's 4 years journey full of challenges, stressful days, a lot of struggles, I would say.
You met people, you lost people, you learn today and you lost tomorrow. So basically that was my degree journey, and I cannot believe today is my last paper of my life, and I'm so happy. Actually tadi lepas exam I macam diam sebab I tak tahu nak react apa. Faham tak? Macam you used to study and then suddenly dah habis and you dah tak tahu nak buat apa. Faham tak? So that was my feelings tadi lepas exam, but now I dah boleh process my feelings and I'm finally, yeah, I'm happy. So ni crispy chicken aglio olio, chicken chop. Ni apa? Chicken chop juga. I belum habis buka lagi. Ni order apa? Aglio olio dengan lamb grill. Order apa? Fredo. Kan? Arina order apa? Smoked crispy Alfredo. Tika order apa? Chicken grill. Huda order apa? Mac and cheese. Aku dah agak dah. Siapa hujung tu? Has order apa? Chicken chop. Sedap tak? Baru makan strawberry. So kita dah habis makan. Ya, tapi saya tak nangis. Saya nangis. Saya belum nangis lagi. Aduh. Hai. Bye. Bye-bye. Bye. Abang, minta tolong boleh? Bye. Sorry guys, dia macam spin, kita macam ball. Dia macam tiba-tiba macam ke arah sana pula. Aku macam kenapa dia ni macam ni? Dia macam aku nak cakap apa tadi, tiba-tiba aku cakap. Okay, silap. Ada. Boy, vlog, Sophia. Wish untuk aku lah. Wish tu. Kan wish apa sih? Semua pandai. Ambil abang sini. Sama-sama. Sekejap. Okay. Okay, untuk biar even though kita macam tak cakap sangat, tapi macam hopefully kau punya content tu macam learn. Yes, aku macam ni. Hari-hari ke? Dia macam from angle atas. Ada gini. Ya. So macam Dia cakap kalau outfit gelap, bag kena gelap. Okay. The influencer influence. Yeah, and aku hopefully kau macam achieve all your goals and macam apa benda yang kau nak achieve in your life. So like, yeah, good luck. 1 minit tadi. Sorry. Okay, dekat nanti cut short. Good luck. Untuk Pia Untuk Pia nak wish good luck untuk masa depan. Depan ayat. Semoga apa nama Pak Uda? Fikri. Semoga Fikri lepas Pia dah habis belajar ni cepat-cepat masuk Minang ya. Lama sangat. Tak elok. Siap masuk. Bye Pia. Bye. Bye. Afiq, bye. 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 Okay. Hello guys. Bukan ya? Okay. Tap screen. Ni kita orang punya vlog yang pertama. Ya, 100k like wadidaw. Satu sekali lihat Ajib Lidak. Okay. Ucapan terakhir untuk sebelum habis. Tak ada. Tak ada Kau ada ucapan terakhir tak? Biasalah. Semoga semua orang Pada ID. Apa? yang kita orang lah. Okay, baik guys. Ucapan habis ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. So all the best korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam pewaris watan Malaysia. So hari ni alhamdulillah telah berlangsungnya satu majlis lah, kita panggil majlis farewell for
Okay, kita continue with the vlog. Okay guys, tak screen. Tetap sikit dah 3 minit lah, 3 minit. Okay, panas gila. Mata aku dah silau dah. Okay, sambung. Okay, so hari ni kita nak tebuk edit. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Okay, kita mulakan bismillah. Ya, malukan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tak nak lah. Panjang lah. Adik-adik lah. Tengah rekod eh? Rekod lah. Dah rekod lah. Sambung lah. Ayat senang je. Aku yang panjang-panjang ni tak payah. Tak bodoh. Biar nanti kalau kau tengok balik video ni kau masuk ke dalam vlog kau Ha. Sekali Yamal. Cepat last depan sebelum aku gerak. Gerak lagi. Bukan ambil gambar. Sekejap, bodoh. Gelak semua. Video ni video. Gerak cepat-cepat lah. Gelak. Semua. Okay. Thank you guys. Yang itu Inten ATP Book tu ya. Book. Ya. Jumpa. Sial ah. Jumpa lagi next segment bersama kami berdua. Okay, ciao. Assalamualaikum. Lagi ada. Okey, masukkan ni as intro kau Pia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hari ni kita berada di Bidadari Turun Malam. So just nak cakap thank you sebab korang spend masa walaupun korang ada perkara khusus lagi, tapi still korang manage untuk datang. And kita jumpa nanti combo bulan 11, okey? Pastikan semua pakai jubah warna biru muda. Jangan pakai warna lain, okey? Naya ID, bye. Semoga kita tak jumpa lagi. Jangan cakap ID. Ni kamera orang. So, ni vlog orang. Oh, bye Sophia. Betul. Bye Pia. Semoga kau berjaya di dunia akhirat and dapat kerja yang bagus-bagus. Dan kau punya gaji pun tinggi-tinggi. Lepas tu kau boleh travel and macam-macam lah. Semoga kau berjaya di dunia akhirat. Okay. Bye. Serius lah? Serius lah. Takkan aku nak cakap kat kau lah kan. Tak nak cakap kat aku. Cakap je. Nanti video ni hantar kat aku. Apa aku nak cakap Mana kat tahu kau kau? nak minta maaf rasa semalam ni? Thanks tu. Aku rasa jangan dekat-dekat sikit, jauh sikit. Sebab apa yang kau cakap kat TikTok tu, Kau terasa lah. aku terasa tu. Sorry. Kita patut putuskan straight. Sorry dah. Ni ni kena cakap depan lah. Pegang elok weh. Ya. Bola Pia. Apa? Bola. Semoga dapat dua-dua yang baik. Kena cakap apa? Kena cakap I just wanna see when you gone. Ben. Nak cakap apa Ben? Nak cakap apa? Okay, sebenarnya hari ni kita orang ada makan-makan. Okey, betul? Dia start pukul 8, habis pukul 11. Oh, tu je. Kau nak cakap apa man? Ada apa-apa nak cakap Chal? No comment. No comment. Cakap yang thank you korang. Thank you. Datang sini sorang-sorang, tak ada kawan. Wah. Aku dari Kelantan memang masuk KM. Ada kawan. First kawan siapa? First kawan kau siapa? Aku. Ya, dah sini. Cerita sini. Okey. Aku kan datang daripada Kelantan tau. Aku budak Kelantan datang KL. Tak pernah. Maksudnya dekat IKM tak ada siapa kawan sekolah aku. So aku datang sini buat kawan memang start from the scratch lah. Oh, kata. Oh. Kejap, sambung sekejap lagi. Okay, let's get. Okay, cerita balik. Okay, dia sini tau. Okay. Kita sini habis sini lah. Okay, cerita yang macam ni. Okay. Cerita sini habis sini dia tengah rekod. Okay. Dah macam tu je lah. So thank you lah korang sebab sudi lah kau panggil aku. Oh. Walaupun sumpah yang ni extra. Walaupun aku busy PMFAT masa tu, memang korang stay nak jadi kawan aku. Hidup Dek Wan. Tapi sekarang busy dengan PMFAT kan? Sekarang busy benda lain lah. Kereta. Satu FS, satu cakap lah. Okay, Becal, ada apa-apa nak share ke last moment? Ada apa-apa nak bagi tahu? Ada apa nak bagi tahu ke? Sekejap, kereta, sila. Bye. Let's go. Solid. Horn sikit. Bahaya.
Signal. Sini ni. Signal. Okey. Oh, ni betulkan break ah. Okey, sama. Okey. Sama. Oi, megah pula ni. Tukar balik. Okey, sini. Okey, sama mana Faisal? Okey, Faisal cuba cerita. Faisal, kau nak apa nak beritahu ke kamera Faisal? On behalf of Haikal, aku nak minta maaf dekat beberapa yang tersakiti dia. Ya. Aku setuju dengan mesej tu. Saya mesej. So, terima kasih dekat Dr. Baraini yang ajak kita orang. Tapi walaupun dia tak dapat datang, tapi dia dah berjaya kumpulkan kita orang yang mana ada. Idea tu dari dia. Terima kasih Doktor, Mama and geli. yang contribute untuk jayakan event malam ni. Okey, kau nak cakap apa? Aku nak ucap terima kasih dekat Judge sebab bayar makanan aku. Okey. Benda tak bayar lagi. Okey, sama. Tu je. Oh, tu je. Ma nak cakap apa? Penat. Alah, cik. Gini. Dik, nak cakap apa, Dik? Last. Tak ada apa? Drama. Nak cakap apa? Curhat. Seram. Okay, so guys, Turki. So guys, mungkin ini bukan permulaan atau pengakhiran lah. Tapi di sinilah bermulanya perjalanan kami. Ya, kadang-kadang tu aku harap ni bukan penambahan untuk kita, tapi ni permulaan untuk kita kenal orang-orang baru yang budak Betul. So shout out. Kita akan jumpa pada kau memang handsome. Okay, shout out. Kita akan jumpa lagi pada mungkin insyaAllah Oktober. Masa tu semua orang pakai jubah insyaAllah. Bismillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Shut up. Wow. Okay, so Kau tekan nak? Kau buat tadi? Tekan. Ini semua video. Tekan tu. Okay, semua kalau yang tengok video ni kau komen. Okay, jangan lupa komen. Kita komen. Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe. Lepas tu korang like, share. Apa lagi? Subscribe. Yang penting kena turn on notification sebab mana tahu ada update daripada kami. Okay guys, komen down below Okay. Jangan lupa kalau nak next episode graduation punya Roger bawah. Alright. Kalau dapat 10k like, Baim belanja korang viewers semua makan, alright? 10k siap. Alright. Saya pass balik dekat owner. Okay, kita kembali. Ya Allah, 4 minit apa record apa ni. Bye. Okay. Moon ada nak cakap apa Moon? Hello. Itu je. Ada nak curhat apa-apa ke? Okey ni sekarang ni kita dah last sem kan. Memang dah lepas ni kata nak jumpa yang lain tak jumpa. So ada sedikit kata-kata untuk sebab kita akan jumpa masa grad nanti insya-Allah. Semua pakai jubah kan. So apa last word yang kau boleh bagi untuk memory video ni? Semoga grad je lah jumpa. Lepas ni jangan jumpa dah. Dia macam lain tapi tidak mengapa. Kita teruskan ke segmen orange seterusnya. Okey, segmen khasnya ni ada sedikit kata-kata. Bukan ambil gambar kata-kata. Kita perlukan kata-kata. Record tu. Betul record sebelum. Oh, bukan kamera. Semua dah baca Quran belum hari ni? Kata-kata hari ni semoga mana aku? Semoga semua grad. And then ni aku baca lah kat TikTok. Ada satu penyesalan dia kenapa final sem sem before this tak rasa macam final sem. Rasa macam sem ni rasa macam rapat kan, bonding kan. Okey, itu je. Tu penyesalan dia. Lama penyesalan dia ni. Tak nak lah. Tak je lah, gurau. Cakap. Tu, apa tu? The only regret I have is that not knowing everyone earlier. Itu je lah kata-kata yang khas boleh ada. Sedikit kata-kata semangat ke untuk masa hadapan. Perikanan khusus. Pada kanan khusus. Thank you. Okay, kita pergi kepada Pika pula. Pika guys, kita dengarkan sepatah dua kata daripada Pika. Hai korang. Tak nampak apa. Pika kata tak nampak pula guys.
Okey, bagi sepatah 2 kata. Sepatah apa? Sepatah 2 kata. Untuk apa? Untuk video ni. Good luck in future korang. Lepas tu semoga dapat kerja bagus-bagus. Lepas tu nanti kalau jadi Datuk Datin jangan lupa korang. Lepas tu semoga korang semua semoga semua berjaya. Jumpa tak dunia je tapi akhirat. Lepas tu jaga diri, lupa mak ayah. Jaga diri baik-baik. Nanti kat luar sana jangan lupa solat. Kawan. Lepas tu Tak ada kau kena ke? Kenalah. adalah bye. Okey, itu saja daripada kumpulan mereka. So, Kami kumpulan Power Puff. kumpulan dia kata dia power puff. Annyeonghaseyo, Jonen. Okey. Itu je guys. Jumpa lagi insya-Allah jika ada rezeki. Bulan 11 here we go. So ada gambar dengan video aku bagi kau Nanti kau spread lah. Terbalik kau. Tu kau nak bagi. Penat lah. Aku dah panas.